Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aizuddin bin Muhammad Zulkhairi. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang cara kami mengaplikasikan model Azure dalam proses PDP kami. Kami memilih subjek pendidikan seni visual bidang menggambar. Tajuk yang kami pilih ialah pemandangan harmoni. Saya akan terangkan tentang konsep A dan juga S dalam model Azure ini. Untuk A, iaitu Analyze Learner. Kami telah membuat analisis dari segi tahap, latar belakang, gaya pembelajaran murid dan juga isu utama dalam PDP. Seperti yang dapat lihat, untuk yang pertama iaitu untuk tahap murid. Untuk tahun murid, murid ialah tahun 6. Dari segi umur iaitu umur 12 tahun dan juga aliran iaitu aliran arus perdana. Untuk latar belakang murid, kajian yang telah kami lakukan ialah murid telah belajar berkaitan asas warna tetapi mereka masih keliru tentang fungsi warna panas dan juga warna sejuk untuk diaplikasikan dalam penghasilan karya. Dan dari segi gaya pembelajaran murid yang kami dapati, murid mempunyai minat untuk belajar melalui pendedahan kepada bahan visual dan yang lebih interaktif. Dan dari segi isu utama dalam PDP, murid tidak dapat untuk mengaplikasikan penggunaan warna panas dan juga warna sejuk dalam penghasilan karya mereka dari segi suasana dan sebagainya. Seperti yang anda dapat lihat di sini, dari segi contoh karya murid yang kami telah dapat, untuk karya pertama ini, untuk wajah objek di dalam karya mereka, penggunaan ton warna mereka tidak dapat dihasilkan dengan lebih baik. Dan sama juga dari segi latar belakang karya mereka di sini, warna biru. Penggunaan warna mereka dari segi penggunaan ton warna mereka, warna panas dan juga warna sejuk, tidak dapat diaplikasikan dengan baik. Dan di karya kedua pula, sama juga dari segi penggunaan ton warna sejuk dan warna panas pada latar belakang karya mereka tidak dapat dihasilkan dengan baik. Jadi itu merupakan A, Analyze Learner yang kami telah dapati dalam proses PDP kami. Untuk seterusnya, S iaitu State Objective. State Objective iaitu objektif yang harus dicapai selepas PDP. Kami telah membuat objektif yang harus dicapai selepas PDP. Untuk yang pertama, mengenal pasti perbezaan warna panas dan warna sejuk. Kami telah mengenal pasti dan memastikan bahawa murid dapat mengenal pasti perbezaan warna panas dan warna sejuk selepas proses PDP kami. Dan seterusnya, iaitu menjelaskan fungsi warna panas dan warna sejuk dalam menghasilkan suasana. Kami akan mengenal pasti bahawa murid dapat menjelaskan dan memahami fungsi warna panas dan warna sejuk dalam menghasilkan suasana, termasuklah dalam pengaplikasian dalam karya. Dengan pemahaman fungsi warna mereka untuk memahami suasana lah. Jadi mereka dapat menghasilkan dan dapat mengaplikasikan penggunaan warna panas dan warna sejuk dengan baik dalam penghasilan karya mereka. Maafkan saya. Dan seterusnya, objektif selepas PDP kami yang terakhir ialah menghasilkan lukisan pemandangan dengan menggunakan warna panas atau warna sejuk dengan betul. Yang mana kami telah memastikan bahawa murid dapat menghasilkan lukisan pemandangan mereka dengan pengaplikasian penggunaan warna panas dan warna sejuk dengan betul. Selepas proses PDP kami melalui bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan. Sekian itu sahaja daripada saya, penjelasan tentang konsep A dan juga S dalam model Azure ini. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Aifi. Baiklah, terima kasih saudara Aizuddin. Nama saya Muhammad Amirul Aifi bin Johari dan saya akan jelaskan konsep S dan U dalam model Azure yang kami gunakan.
S bermaksud Select Methods, Media dan Materials. Kita akan lihat pendekatan, strategi, kaedah, teknik, media dan bahan yang digunakan oleh kami dalam proses PDP ini. Pendekatan utama yang kami pilih ialah pendekatan induktif. Guru akan memaparkan gambar-gambar karya yang menggunakan warna panas dan warna sejuk dengan betul. Murid dapat membuat kesimpulan sendiri tentang bagaimana warna panas dan warna sejuk digunakan dengan betul berdasarkan contoh-contoh ini. Kami memilih 3 strategi utama. Yang pertama ialah strategi berpusatkan murid. Murid akan aktif mencuba, meneroka dan membuat kesimpulan tentang perbezaan dan cara penggunaan warna panas dan warna sejuk. Strategi berasaskan bahan digunakan melalui penggunaan BBM sepanjang proses PDP. BBM yang digunakan dapat meningkatkan motivasi murid untuk terus belajar. Akhir sekali, guru akan menggunakan strategi berasaskan tugasan dengan memberikan tugasan melukis pemandangan menggunakan warna panas atau warna sejuk kepada murid. Ini membenarkan murid untuk membina pemahaman mereka berdasarkan pengalaman eksplorasi. Seterusnya, mari kita lihat kepada kaedah dan teknik yang digunakan. Kaedah dan teknik yang digunakan ialah pembelajaran konstruktif, di mana murid membina pemahaman melalui penghasilan karya. Kaedah bermain juga digunakan. Murid dapat mengasah pemahaman mereka melalui permainan digital. Akhir sekali ialah bercerita. Guru akan menerangkan konsep warna panas dan warna sejuk dengan mengaitkannya dengan isu dunia sebenar. Bahan dan media yang akan digunakan pula ialah video, lagu, Hey Mr. Assistant untuk set induksi. Mari kita tonton. Hei, nama aku Mr. Assistant. Kamu apa kabar? Hari ini, mari kita lihat Apa itu warna panas? apa itu warna sejuk. Ini warna apa? Warna panas itu warnanya. Ini warna apa? Warna sejuk itu warnanya. Warna panas ceria warnanya. Warna sejuk tenang warnanya. Ceria, tenang, marah, sedih. Warna mempunyai pelbagai emosi. Gunalah warna ikut masa. Janganlah guna sesuka hati. Selain itu, slide pengajaran juga digunakan pada langkah 1. Baiklah, slide ini berfungsi sebagai cara untuk mengajar konsep warna panas dan warna sejuk menggunakan karakter digital. Ini dapat menyeronokkan lagi proses pengajaran. Bukan itu saja, permainan Mari Belajar Warna bersama Mr. Froggy di langkah 2 juga digunakan. Permainan ini adalah untuk mengasah dan menilai kefahaman murid-murid terhadap konsep warna panas dan warna sejuk. Akhir sekali ialah Canva untuk sesi show and tell. Canva ini digunakan untuk memberi peluang kepada murid mempamerkan hasil karya mereka. Baiklah, mari kita lihat kepada konsep U pula. U bermaksud Utilize Media and Materials. Kita akan lihat cara BBM digunakan secara efektif dalam kelas. Video lagu Hey Mr. Assistant akan digunakan pada set induksi. Guru akan menayangkan video lagu AI ringkas ini yang menjelaskan tentang warna panas dan warna sejuk. Murid boleh mengikuti untuk bernyanyi bersama-sama. Ini akan menyeronokkan lagi proses PDP. Bukan itu saja, dia juga akan menarik minat murid untuk belajar dengan topik hari ini. Slide pengajaran pula akan digunakan pada langkah 1. Guru akan menggunakan slide digital ini
yang dipenuhi visual semasa proses pengajaran untuk memantapkan pemahaman murid-murid, terutamanya apabila murid dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih mudah dengan bantuan bahan rangsangan berbentuk visual. Permainan Jom Belajar Warna bersama Mr. Froggy akan digunakan pada langkah 2. Murid bermain permainan digital berkaitan ciri-ciri dan penggunaan warna panas dan warna sejuk. Permainan ini berfungsi untuk mengasah dan juga menilai pemahaman murid terhadap konsep warna panas dan warna sejuk dari segi ciri-cirinya dan penggunaannya. Akhir sekali ialah Canva akan digunakan dalam sesi show and tell semasa penutup. Murid mempamerkan hasil karya mereka yang dihasilkan melalui pengaplikasian warna panas atau warna sejuk di hadapan kawan-kawan. Ini membenarkan murid-murid untuk mengeksplorasi dan juga membuat refleksi terhadap PDP terhadap akhir sekali ialah penggunaan Canva dalam sesi show and tell semasa penutup. Canva ini akan memberikan murid peluang untuk mempamerkan hasil karya mereka yang mereka hasilkan melalui pengaplikasian warna panas atau warna sejuk yang betul. Ini bukan sahaja memberikan peluang untuk murid-murid menyalahkan bakat mereka, tetapi juga membenarkan mereka untuk membuat refleksi dan apresiasi terhadap karya mereka sendiri dan karya rakan-rakan mereka. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Pertamanya sekali saya nak ingin berterima kasih kepada rakan pembentang saya, Ivy, untuk memberi ruang untuk pembentangan saya. So, nama saya Khalid Alhaji Farmasi dari kelas 5. Saya nak ingin pembentangan tentang kerangka model visual dalam pendidikan seni visual itu bidang apa, tajuk mengenai pemandangan harmoni. Pertamanya sekali, saya nak pembentangan tentang require learner participation. Okay. Require learner participation adalah memerlukan penglibatan pelajar untuk rancangan aktiviti untuk melibatkan pelajar dengan aktif seperti perbincangan kuis, projek amali untuk memantapkan perfahaman dan pencapaian objektif pembelajaran. So, mari kita tengok apa yang ada dalam requirement learner. Pertamanya sekali adalah set induksi mula menyanyi lagu Hey Mr. Assistant bersama-sama dalam kelas. So, set induksi adalah satu projek atau satu produk yang menarik perhatian murid untuk belajar lebih, untuk memulakan satu pelajaran. Guru akan menggunakan produk itu untuk menarik perhatian murid-murid. Yang langkah pertamanya adalah mencuba untuk membuat berkaitan dan membicara penggunaan warna panas dan warna sejuk berdasarkan bahan rangsangan dalam slide pengajaran. Slide pengajaran ini berfungsi sebagai salah satu nota untuk digunakan semasa pengajaran dalam kelas. Murid dapat baca daripada slide itu apakah itu warna yang panas, apa yang itu warna yang sejuk. So, mereka akan faham teori itu dengan lebih jelas dan ringkas. Langkah yang kedua adalah murid bermain permainan Jom Belajar Warna bersama Mr. Froggy secara berkumpulan untuk melatih dan menguji perfahaman murid. Okey, mereka dah faham teori. So, macam mana mereka ada faham sepenuhnya atau tidak? So, cikgu akan uji dengan memberi permainan. So, mereka akan buat permainan itu secara kumpulan supaya mereka boleh komunikasi antara satu sama lain tentang teori itu. So, mereka akan dapat meningkatkan perfahaman mereka tentang warna panas dan warna sejuk. So, Froggy itu permainan ini dapat juga menarik perhatian mereka untuk ingin tahu lebih dalam tentang teori seni. So, langkah yang ketiga adalah murid buat eksplorasi dengan menghasilkan lukisan menggunakan warna panas
atau warna yang sejuk. Ini akan memantapkan perfahaman murid melalui pengalaman. Okay, sebagai contoh, cikgu akan bagi satu aktiviti catatan yang melukis pemandangan gunung alam. Seperti mereka dapat melukis pemandangan untuk dalam warna yang sejuk, yang background warna panas. So, mereka dapat eksplorasi, mereka dapat menghasilkan kesan dengan menggunakan teori-teori ini. So, mereka dapat faham dengan lebih dalam. So, penutupnya adalah murid memaparkan hasil karya mereka untuk dinilai dan murid membuat refleksi dan penambahbaikan. So, setelah mereka habis buat catatan mereka akan bagi kepada cikgu. So, cikgu dapat menilai macam mana mereka mengaplikasikan teori, macam mana mereka dapat handle warna itu, warna yang panas, warna yang sejuk. So, supaya mereka, cikgu boleh menilai tahap mereka, perfahaman mereka lah. So, dengan itu boleh dapat buat refleksi. Mereka faham ke tak, macam mana proses pelajaran mereka. So, mereka akan buat penambahbaikan jika terdapat apa-apa kesalahan teori, kesalahan pengaplikasian warna. So, mari kita tengok kepada model yang seterusnya. Model yang seterusnya adalah evaluate and revise. Evaluate and revise adalah menilai dan mengubah suai. Okay, jalankan penilaian untuk mengukur sama ada objektif yang ajar tu telah capai atau tidak berdasarkan hasil penilaian atau pengubahsuaian atau penambahbaikan untuk pengajaran masa hadapan mereka. Okay. Pertamanya sekali membuat penilaian formatif. Macam saya tadi beritahu tadi tu, cikgu boleh membuatkan aktiviti quiz kepada murid secara berkumpulan untuk menilai secara manakah mereka faham tentang teori seni itu, warna yang panas dan warna yang sejuk. Dan sambil itu mereka dapat membuat penilaian sumatif. Macam mana aplikasikan teori itu dalam catatan secara yang teori itu mereka dapat buat secara latihan. Mereka dapat lukis satu catatan. So, cikgu dapat menilai daripada itu macam mana tahap perfahaman. So, menilai keberkesanan BBM. So, BBM yang cikgu buat tu dapat berkesan tak? Contohnya murid tu dapat faham ke tidak? Murid tu dapat aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan itu dapat engaging ke tak? Ke mereka bosan? So, cikgu boleh balik BBM mereka mengikut tahap murid itu. Kalau tahap mereka rendah, cikgu boleh menggunakan BBM kepada tahap rendah. Kalau tahap yang tinggi, cikgu boleh menggunakan kepada tahap yang tinggi. Dan seterusnya, BBM ini boleh guru sekolah seperti yang ditunjukkan dari itu, maklumat guru adalah Nurdiana binti Abdul Rahman dari sekolah kebangsaan cabang 4. So, ketika yang diterima daripada BBM yang diberikan adalah memperbanyakkan animasi pada lagu. Animasinya kurang ada dalam lagu itu supaya mereka boleh tambahkan animasi lagi untuk menarik lagi perhatian murid. Dan kedua, gunakan kaedah gamifikasi yang lebih kreatif. Gamifikasi quizzes tu kurang guna dan kurang menarik perhatian. Kita boleh gunakan gamifikasi yang lain seperti Minecraft atau Roblox untuk supaya mereka dapat interact lebih lagi dari dalam game tu. So, yang nombor 3, pastikan murid memahami arahan untuk membuat naik karya. Selepas mereka menghasilkan karya, cikgu boleh guide mereka supaya upload dalam online, dalam cloud lah, seperti GC ke macam tu, dalam format QR atau PDF. Macam kita scan gambar tu dan upload. Dengan beberapa kritikan ni, cikgu boleh meningkatkan BBM mereka dalam hak yang tertentu untuk murid lah. Saya rasa itu saja daripada kami. Kami ingin berterima kasih dan